So kita nampak kat sini ada orang cakap, kenapa projek design and build akan buat kontraktor macam superior dan arkitek akan menurut sahaja. Klien pula kerap hentam arkitek. Jadi masalah dengan projek, nak issue out NCR pun berat hati sebab takut sangat dengan kontraktor. Ya, okey. Macam ni ya, sebabnya kan kenapa dekat Malaysia sekarang hampir semua projek mestilah jadi design and build. Dah tak ada dah, hampir dah tak ada dah nampak ya conventional punya projek anymore. Ini kerana okey, ini sekarang lah ya, sekarang. To be honest, hampir semua, I think probably 100% government projects memang kena bawah design and build. Ini kerana government dah tidak lagi recognize professional fee. Professional fee yang sepatutnya ada undang-undang dia sendiri, tetapi government cakap tak mampu bayar. Jadi government terus kata okey, kita tak payah recognize professional fee, and then letaklah di bawah projek. So allow lah, bagilah kontraktor absorb professional fee tu. Okey, disebabkan absorb professional fee tu, jadi kontraktor tu kenalah jadi klien kepada those consultants. Okey, lepas tu tengok ni komen dia, kena suruh kerja jalan dulu tanpa deposit. Sebab itulah dia ni, siapa pun nama arkitek ni, dia buat teaching pula sebab frust dengan consultation work. Macam itulah macam itulah kan, bila dah frust dengan kerjaya yang kena titik dengan semua orang ni, ialah daripada luar nampak macam glamour, tapi sebenarnya kan siapa je yang treat kita sebegitu? Semuanya titik je arkitek ni kan. By the way, just additional info, kewujudan design and build sebenarnya semakin mencanak-canak banyaknya ketika zaman pemerintahan Perdana Menteri ke-6. Mana saya tahu sebab masa tu saya masih lagi aktif sebagai konsultan. Sekarang ni saya pun juga lebih banyak mengajar. Tapi itulah dia. Daripada situlah dia juga, masa kita orang masuk tender sebagai konsultan, dia kata kita akan milih tender professional fee yang bagus, tapi kena ikut undang-undang, tapi kita akan pilih yang bagus, ya. Bagus, ya. So faham-faham sendirilah. Dari benda-benda ni semua ya, I'm telling you, it's I don't want to blame the government. Is the leader of the government yang sebenarnya tak recognize professional fee. Saya bukan sahaja cakap berkenaan dengan dulu, sekarang pun sama. Masih lagi ada government body yang terang-terang cakap kita orang memang tak recognize professional fee, especially professional punya consultant. Kita hanya boleh park all those fee under bangunan. So pandai-pandailah sendiri, jadilah arkitek yang hebat.